Assalamualaikum guys, dan selamat waktu petang. Dan hari ni aku main waktu petang ataupun malam. Sekarang kita main dalam game Tower Z. Sorry guys, salah disebut. Game Tower Space. Ni aku tak tahu ni. Salah lupa guys. Okey, kali ni aku dah vote level kedua. Dulu aku ada buat video tentang video ni. Dan lepas tu kalau ni terlalu izat. Sorry guys, saya klik sikit. Ni betul yang saya pakai dulu. Tengok je. Cantik kan? Sorry guys, kali ni vote aku ni ada beza sikit. Sebab aku masih budak-budak, jadi aku vote level aku awal-awal. Hari tu aku ada 3 video yang ada suara aku. Sekarang aku nak bincang-bincang sama korang je ni. Yang aku saya bagaimana jadi aku klik. Tengok dia ni. Apa ke benda ni? Susah sangat game ni. Yelah guys, aku ni klik sikit. Dan kali ni aku dah level. Game ni agak susah sikit, tapi ada klik sikit. Aku sebenarnya ada anak keempat. Aku dah cakap hari tu. Ada kat video short aku dan tengok-tengoklah. Ada yang bahasa Inggeris tu. Kalau korang nak tahu. Within an hour. What? Lah, baru faham. Aku fikir. Jadi jom nasihat. Okay. Mari ni. Laju sikit. Aku laju macam ni je. Aku selalu main nak speed. Video mesti macam tu. Yang ni selalunya aku cip macam ni je. Betul lah ni. Kalau kita pilih ni. Tengok tu. Cara macam tu je korang bagi korang yang nak tu. Macam tu je. Dah senang. Dan ni. Gila. Ya. Nasib tak jatuh dari situ. Kalau jatuh dari situ barunya. Kan kawan. Okey, kali ni kita main sampai habis. Sorry, video aku ni klik sikit. Suara aku tak betul sangat. Nanti aku bagi tahu korang ke sini. Ni tak tahu aku nak jawab apa benda. Aku try. Game ni agak susah sikit. Jadi aku susah nak sebut dan malas. Aku sebenarnya konten creator vlogs. Dan aku selalu ada masa aku buat video. Memanglah. Video aku tu tak ada masa aku sebenarnya ada 3 kawan, Hamizan, Syamil dengan tu. Itu kawan sekolah aku. Kawan Roblox aku pula ialah Syamil. Itulah kawan aku tadi yang hari tu nanti aku tunjuk. Alamak, game ni agak susah. Kali ni aku tak main siapa. Habis. Memang gila game dia ni. Tengok je lah ni. Tak betul. Okay, tak betul. Sorry guys. Kali ni kita berhenti sini je dulu. Dan terima kasih untuk menonton. Video pun dah selesai.